Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi. Kali ini untuk episod 8 podcast Kasih Lensa Keluarga. Kita bercakap tentang tekanan. Pastinya setiap daripada kita menghadapi tekanan, sama ada kita sedari ataupun tidak. Ya, dalam dunia yang cukup mencabar ini, tekanan ini bukan sahaja melibatkan umur yang tertentu. Saya kira setiap peringkat umur, bangsa menghadapinya. Jadi kita nak tahu apakah cara untuk kita berhadapan dengan tekanan ini, apakah mungkin kita perlu mendapatkan rujukan ataupun nasihat daripada mereka yang mempunyai kelayakan untuk membimbing kita, untuk menjadikan kita mungkin hidup menjadi lebih tenang dan juga lebih, orang kata tu, dapat mencari cara untuk kita mengatasinya. Dan hari ini kita bawakan topik anxiety, stres dan burnout. Bila nak mula cari bantuan? Bersama dengan saya, tetamu yang cukup istimewa. Saya perkenalkan Dr. Sarada Devi R. Subramaniam. Beliau adalah pegawai psikologi, unit kaunseling dan intervensi bahagian kesejahteraan keluarga, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ataupun LPPKN. Salam sejahtera, salam madani Puan. Apa khabar? Khabar baik. Sihat kita sentiasa sihat, happy, positif. Ya, doktor. Doktor, kita bercakap tentang tekanan. Baik. Kadang-kadang tekanan ini mendorong kita mendapat ataupun berada dalam situasi kesihatan mental yang tidak baik, doktor. Dan di dalam hal ini mungkin dalam kalangan masyarakat sendiri tidak tahu membezakan, doktor. Baik. Apa yang cuba digambarkan mengenai normal stress, anxiety dan juga burnout? Adakah mempunyai persamaan ataupun mempunyai sedikit perbezaan ketiga-tiga elemen ini? Silakan, soalan doktor. yang sangat bagus. Yeah. Baik, kalau kita lihat pada aspek tekanan, right, stress is normal. Okay, Yeah. itu normal adalah di mana adalah untuk sementara. Kadang-kadang kita sendiri berhadapan dengan situasi deadline, to meet the deadline. Kita perlu siapkan kerja. Kita perlu, macam student menghadapi peperiksaan. Itu adalah stress normal. Itu adalah eustress, di mana dia adalah stress positif, di mana untuk membimbing, mendorong anggota tu untuk menjalankan sesuatu dengan cara yang baik. Tapi memanglah ada tanda-tanda yang menunjukkan dia tu dalam keadaan stres, seperti mungkin rasa cemas sikit dan sebagainya. Tapi adalah sementara. Kalau kita lihat pada stres yang berlebihan tu, di mana simptom-simptom atau tanda-tanda tu berlanjutan. Tidak dapat tidur, rasa cemas, rasa susah hati, rasanya macam tak bolehlah kita bergabung atau bersosial dengan orang ramai. Itu juga kita boleh bezakan. Kalau anxiety sendiri, dalam buku DSM, Diagnostic Statistic Manual, menyatakan itu adalah satu simptom kecemasan, ketakutan berlebihan. So dia adalah tanda-tanda dan sebagainya. Kalau sesuatu isu menyatakan tekanan berlebihan, perlulah kita mengambil tindakan. Seperti mana macam burnout sendiri dalam aspek pekerjaan. Burnout ni adalah lebih kepada pekerjaan. Kalau kita katakan di tempat kerja, melebihi daripada tuntutan kita. Persekitaran yang meminta tuntutan berlebihan daripada keupayaan kita. Jadi kita rasa tak mampu. Bila rasa tak mampu dan kita ada tekanan dalam diri kita, maka cemas, degupan jantung yang panjang, yang laju, rasa takut, itu akan berlarutan. Sekiranya berlarutan, di situlah kita perlu mengambil satu awareness, self-awareness, bahawa diri kita ni dalam keadaan tertekan. Tapi seperti mana, jangan tunggu sampai parah. Kita kena lihat kalau diri kita ni rasa macam tak seronok, ambil tindakan seterusnya, jumpa dengan profesional, jumpa dengan kaunselor dulu, borak-borak, beritahu apa yang berlaku. Seperti mana di LPPKN sendiri, Puan, untuk pengetahuan Puan, saya sebagai kaunselor, kita ramai kaunselor di LPPKN. Perkhidmatan kaunseling kita untuk kaunseling individu, pasangan, keluarga dan sebagainya. Maka ramai yang datang untuk dapatkan perkhidmatan kaunseling. Kalau kita lihatkanlah setahun, dalam 2,200 lebih sesi kaunseling yang kita jalankan. Dalam kita katakan dalam 21% jatuh di bawah kategori tekanan. Kalau katakan tekanan daripada punca kewangan, dari aspek keluarga, pasangan rumah tangga, anak-anak dan sebagainya. Jadi ambil perkara ini sebagai rutin harian, di mana kita perlu memberikan perhatian. Itu yang penting. Itu yang kita dapat bezakan. Normal untuk sementara, dan anxiety adalah satu yang berlarutan, dan juga burnout yang dalam aspek pekerjaan kita. Dan kita berbicara juga mengenai kesihatan mental. Saya kira ketiga-tiga elemen ini, iaitu stress, anxiety, burnout ini, dalam, orang kata, dalam kumpulan yang sama. Tapi apa yang membimbangkan, doktor, dalam kalangan masyarakat kita sendiri?
ada yang nampak normal seperti orang biasa. Mungkin seorang yang ceria, tetapi di dalamnya mungkin adanya unsur I'm give up with life. Macam kita tengok kan, macam kita tengok jenayah yang dilakukan yang di luar batasan, yang kita tak boleh fikir dia akan dilakukan oleh orang nampaknya normal, doktor. Tetapi hakikat di dalamnya tidak sihat, ya, saya boleh katakan. Mungkin apakah cara yang seharusnya kita sebagai masyarakat untuk menyokong kumpulan yang sebegini, doktor? Sebenarnya kita kena identify dalam keluarga sendiri. Kalau kita nampak anak kita ataupun suami kita ataupun isteri anda sebagainya dalam keadaan stres, kita perlu bercakap. Perlu wujudkan satu ruang komunikasi yang selamat. Itu, doktor. Ya, ruang yang selamat. Sama juga di tempat kerja. Kalau nampak kan salah seorang rakan kita memang dalam keadaan stres tapi tak beritahu pada kita, tapi nampaklah kita akan nampak, ya, kalau kita rapat dan tanda-tanda, tanyalah, you okay? Are you alright? Nak bincang ke, nak share ke? Begitulah kita kena sebagai masyarakat, sebagai anggota rakan kerja, kita kena sokong. Kalau kita secara individu perlu sedar, adakah ini adalah biasa atau tidak biasa bagi diri kita. Mulanya kitanya okey, kita sentiasa mesra, happy, tiba-tiba ada perkara yang mengganggu emosi dan kita asingkan diri. Di situlah wujud macam Puan nyatakan tadilah, pelbagai perkara luar daripada jangkaan. Jadi sebab itu adalah tekanan yang berlanjutan. Tekanan yang tidak pernah dirawat, tidak pernah diberi ruang untuk dibincangkan atau diberi terapi, diberi intervensi. Jadi kita kena sedar kalau kita sakit, kita perlu jumpa dan dapatkan rawatan selanjutnya. Walaupun pada awalnya boleh jumpa dengan kaunselor dahulu. Kalau itu adalah masalah fizikal, nanti boleh berjumpa dengan pakar-pakar yang ada dalam bidang tersebut. Seperti doktor dan sebagainya. Bercakap atas konteks itu juga, doktor. Kalau kita tengok kebanyakan kes yang berlaku ini, bukan suatu kesimpulan yang saya mahu buat di sini, tetapi dalam kalangan ahli keluarga merasakan jika seseorang itu menghadapi tekanan, ya, doktor, yang mental, orang kata keadaan mental yang tidak normal dan tidak stabil, mereka merasakan tak apa, kita masih boleh kawal. Tetapi at the end of the day, kadang-kadang benda itu secara tidak langsung menjejaskan kesihatan pesakit sendiri, sampai ada yang melakukan jenayah, macam saya katakan tadi, jenayah yang luar biasa. Adakah ini menunjukkan bahawa keluarga tidak mengambil cakna, mengambil mudah, hanya pandang enteng terhadap kesihatan mental itu sendiri? Kalau kita lihat perspektif dalam aspek kaunseling sendiri, kenapa keluarga tidak mahu bertindak? Adalah sekumpulan keluarga, ya. Maksudnya mungkin stigma. Mungkin stigma. Kalau lihat pada aspek kebudayaan, aspek pemikiran mereka, kepercayaan masing-masing. Kalaulah mereka diberi rawatan, nampalah tanggapan masyarakat. Anak saya bermasalah kot. Begitulah tanggapan. Jadi seperti mana yang Puan nyatakan, sebelum sesuatu perkara buruk berlaku, baik kita ambil tindakan. Ahli keluarga kenalah peka kepada anak-anak. Kenalilah emosi anak-anak, kenalilah emosi anggota keluarga. Sama juga di tempat kerja, bersama rakan-rakan sendiri, ya. Kita kena peka supaya kita tahu apakah tindakan dia kemudian mungkin seperti mana Puan menyatakan, berlaku pelbagai kes jenayah dan sebagainya. Jadi peringkat awalnya perlu mengambil tindakan, sedar yang kita perlukan bantuan. Bukalah minda kita, bukalah ruang dan peluang banyak, ya. LPPKN, JKM di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, banyak kita pelbagai servis telah disediakan. Maka gunakanlah servis-servis tersebut supaya kita ni dapat pertolongan. At least tak boleh datang secara fizikal, menghubungi kaunselor, bercakap melalui telefon, rasa senang, dah rasa selamat, boleh berjumpa secara fizikal. Tetapi cara pertamanya kita kena bertindak. Dan ahli keluarga pun kena sokong perkara ini sebab ini adalah benda yang positif. Cuma doktor, yang mungkin akan menimbulkan sedikit kekhawatiran dalam kalangan masyarakat. Mungkin ada ahli keluarga yang berpendapat tak apalah, belum serius. Belum sampai tahap nak mendapatkan perkhidmatan kaunseling, mendapatkan khidmat nasihat daripada aspek psikologi itu sendiri, kan? Dan mereka mungkin mengambil mudah, tak apalah, kita rawat sesama kita dalam ahli keluarga. Saya kira ini bukan satu perkara yang bijak dan wajar dilakukan, pada zaman sekarang ini. Saya rasa ini adalah platform yang sangat betul untuk kita nak menyuarakan bahawa ahli keluarga dan juga masyarakat lah, bukalah pada peluang-peluang perkhidmatan kaunseling yang telah disediakan. Sebab kaunseling ini adalah bukan saja menyediakan ruang platform yang selamat, tapi adalah ruang untuk anda meluah. Di situ kita banyak mengendalikan kes-kes yang mungkin ada di kalangan klien yang menghadapi masalah tu lama. Trauma-trauma daripada waktu kanak-kanak, mungkin daripada aspek perkahwinan. Jadi boleh cari jalan penyelesaian di situ. Bagaimana mereka boleh mengubati perkara-perkara yang mengganggu emosi mereka. Jadi ahli keluarga bimbinglah, mendoronglah. Ini adalah peluang untuk mereka mendorong, membimbing supaya
setiap orang perlu ada ruang untuk dapatkan pendengaran, orang kata a safe place to be heard. Itu sangat penting, Puan. Jadi inilah untuk kita nak katakan kita sedar. Kesedaran kesihatan mental sangat penting bagi semua rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia. Memang selepas COVID dan sebagainya kita dah sedar betapa pentingnya kepentingan psikologi mental ni yang perlu diberikan satu penelitian. Kesihatan itu sangat penting. Dan secara ringkasnya sebenarnya panjang, sebenarnya banyak yang boleh kita kupas dalam topik kita pada hari ini. Dan kita cakap tentang stress, anxiety dan juga burnout ni. Kalau anxiety tu doktor, sebenarnya ada tanda-tanda dia. Saya ada kenalan doktor yang anxiety apabila mungkin dia berada pada tahap itu, dia akan mula untuk menggigil, tangannya berpeluh. Dia apabila dia bercakap itu seolah-olah dia tidak fokus, doktor. Tapi kita boleh nampak sebenarnya simptom-simptom itu secara ringkasnya, doktor. 2 minit ni. 2 minit. So kalau Puan dah nampak, macam kita dah nampak dalam kalangan kita, kawan-kawan kita, patutnya dapatkan pertolongan. Sebab kalau orang anxiety ni dia berlarutan, gigil dan cemas dan takut, lama-lama dia akan berada dalam satu tahap di mana kurang dapat bantuan, dia akan kronik, akan parah. So jadi macam Puan menyatakan, nampak seseorang tu, kita dorong, kita sokong, berikan support. Moral support tu nak kata okeylah, jumpalah dengan kaunselor dulu, dapatkan mungkin cara pernafasan yang baik, cara relaksasi, mungkin terapi-terapi yang boleh bantu. Di IPP kan banyak kita tawarkan terapi-terapi untuk pernafasan, terapi ketawa dan sebagainya untuk anda relax, bagaimana anda fokus mindfulness, anda sedia untuk membantu diri sendiri dulu. Memang adalah rawatan. Memang ada. Okey, banyak lagi kita nak berbicara dengan doktor. Topik yang cukup menarik hari ini, tapi kita nak berehat dulu. Selepas ini kembali bersama dengan kami dalam podcast Kasih Lensa Keluarga. Kunjungi program Madani Rakyat 2025 Melaka pada 17 hingga 19 Oktober 2025. Bermula pada pukul 9 pagi bertempat di Politeknik Merlimau, Melaka. Pelbagai perkhidmatan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta program menarik menanti anda. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial dalam masa sawang Malaysia Madani. Aspirasi Madani menjamin pertahanan dan kedaulatan negara. Baik, kembali bersama dengan kami dalam podcast Kasih Lensa Keluarga. Masih lagi membicarakan mengenai anxiety, stres dan burnout. Bila nak mula cari bantuan? Okey, kita berbicara pula mengenai tekanan di tempat kerja yang sememangnya kita sebagai manusia yang berkerjaya ini, apa jua profession kita, yang kita tak dapat lari. Orang kata tu, kalau tak kerja, mana nak datang pendapatan? You have bills to pay. Betul. Okay? Pada masa yang sama, mungkin ada juga tekanan daripada rakan sekerja maupun majikan. Kita memang tidak boleh lari. Itu hakikatnya. Dalam komuniti pekerja ini, sebenarnya apakah peranan yang harus dimainkan sebaik-baiknya? Bukan sahaja sesama rakan sekerja, doktor. Mungkin pandangan doktor. Dan juga peranan yang harus dimainkan oleh majikan itu sendiri. Pertama sekali kena wujudkan empathy. Okey. Kita sesama rakan sekerja dan juga majikan dan juga pekerja perlu ada nilai-nilai empathy. Nilai empathy ni perlu dipupuk, sangat penting untuk mengatakan, mengukuhkan personality dan juga tingkatkan emosi yang begitu bahagia dalam tempat kerja. Keseronokan bekerja itu akan wujud. Jadi kalau dikatakan rakan-rakan sekerja, bila dah nampak rakan kita tu burnout, maksudnya himpunan bebanan tugas tu melebihi daripada keupayaan. We have to support. Kita kena support, kita kena bantu. Jangan kita biarkan rakan kita ni dalam keadaan tertekan sampai burnout kan. Jadi ini work as a team, togetherness. Tapi mungkin macam seperti mana Puan maklumkan, boleh juga pekerja tu berbincang dengan penyelianya. We have to have a platform, a safe platform, di mana penyelia dan juga pekerja ada ruang untuk berbincang. Kalau berbincang mengenai kesusahan ataupun cabaran-cabaran dalam kerja, mungkin itu akan meringankan, akan dapatkan lebih tangan lah untuk membantu, kan. Kalau daripada seorang tu anggap I have to do it on my own. Kadang-kadang kita tidak menyuarakan
gunakan. So itulah pentingnya. Cuma saya nak ambil contoh di LPP Camp sendiri. Kita ada keseronokan bekerja. Kita wujudkan seperti di ruang bahagian kesejahteraan keluarga. Kita ada ruang dia katakan sebagai carom. Kita play carom, darts dan sebagainya. Di sana bila menggunakan tangan itu sendiri menggunakan satu cara untuk kita connection, build hubungan antara rakan-rakan. Satu lagi kita dapat kenal satu sama lain. Penyela juga sama, pengarah kita juga main bersama. Itu adalah salah satu aspek untuk bina bonding. Satu lagi, majikan juga akan sedar burnout ni selalu timbul. Jadi bahagian sumber juga selalu mengadakan bengkel-bengkel, ceramah, campus supaya mereka lebih tahu macam mana nak mengurus. Kita pertama sekali kena mengatur diri kita. Apakah terapi yang perlu kita lakukan adalah mengatur masa. Bukan mengatur maksudnya kita tengok this is the timing. Mengatur diri kita supaya kita ikut pada masa tertentu. Rehat dulu, ambil masa terapi. Self-care tu sangat penting, Puan. Kadang-kadang kita abaikan diri kita. Kita abaikan emosi kita sebab kita nak meet deadline. You kena meet deadline. Jangan sampai diri you anda rasa diri you sangat tertekan. So you have to balance, seimbangkan. Apa yang patut lakukan di waktu kerja lakukan. Balik rumah nanti you make sure you have time for yourself. Bersama keluarga, bonding time, quality time. Nanti balik kerja kita rasa balance. Kalau tidak, tak ada langsung masa bersama keluarga, hanya kita luangkan masa di tempat kerja dan semata-mata kita nak meet deadline dan kita rasa burnout ya. Jadi itulah menunjukkan kita ni rasa dalam keadaan tertekan. Doktor, mungkin sedikit tambahan info daripada doktor sendiri. Kita selalu ungkapkan di bibir bahawa work-life balance. Tetapi ada mungkin sesetengah daripada kita yang berada dalam situasi bekerja ini, yang merasakan, oh tidak, aku seharusnya memfokuskan kepada kerja. Kerja, my work is my life. Okay? Right. Tapi tanpa seseorang itu ataupun mereka ini sedari sebenarnya ia merupakan sebenarnya hakikatnya burnout kepada mereka. Macam doktor katakan tadi, mungkin bebanan kerja yang diberikan, tanggungjawab yang diberikan untuk menyiapkan kerja itu terlebih daripada yang sepatutnya. Mungkin nasihat doktor sebagai seorang pakar psikologi. Okey, baik. Kita kalau lihat perspektif individu tersebut. Kalau kita ada personality, ialah kita ada drive to buat sesuatu dengan baik, dengan sempurna dan semalam. So we are actually putting a lot of expectation. Kita letakkan satu ekspektasi yang tinggi pada diri kita yang kita ni boleh sempurnakan. Tapi padahal pada hujungnya kita rasa tertekan, burnout kan. Jadi tentukan apakah matlamat utama kita, boleh capai atau tidak. Kalau kata dalam 0 hingga 10, kalau capai 5 pun dah kira okey. Janganlah 10-10. Jadi tekanannya bermula pada pemikiran kita yang kitanya seharusnya lakukan yang terbaik. Boleh lakukan terbaik. Kalau tak mampu, tak apa, kita kata it's okay, next time we can do it again. Jadi perlu ada nilai itu pada diri kita supaya kita jangan terlalu hampakan diri kita bila kita tak capai. Jadi matlamatnya yang pertama sekali mengurus diri, cari apa matlamat utama dan kemudian uruskan di tempat kerja apa yang kita mampu lakukan. Kalau lebih tuntutan, minta tolong. You have to be open to your bosses to say kita perlukan bantuan, boleh tak? Tim kita ni tak cukup. So, rasanya dilayan juga, diberi juga sokongan selagi kita membuka ruang. Ada pertimbangan itu sebenarnya. Ada pertimbangan. Kalau tidak, macam pun nyatakan tadi, seorang-seorang lah kita nak buat sama kan. Tak boleh. Everything you do, you have to have teamwork. Semuanya bermula pada secara berkumpulan. Sebab berkumpulan kita banyak idea, tenaga pun ramai, maka kita boleh imbangi, balancekan tekanan kita. Kita rasa lebih masa untuk terapi diri. Self-care tu dapatlah kita laksanakan tiap-tiap kali. Jadi it's all again about the personality diri kita. Kalau kita rasa kita nak buat yang terbaik, baik, bagus. Itu satu nilai yang bagus. Tapi adakan batasan. Mampukah anda cari nilai-nilai yang ada pada diri anda? Adakah anda meluangkan masa bersama keluarga? Are you being fair? Adil dengan keluarga? Kalau anda rasa tak adil, anda perlu alihkan perkara itu. Maksudnya anda kena imbangi work-life balance macam mana Puan maklumkan tadilah. So LPP kan pun banyak buat program, modul-modul kita, parenting at work, smart start dan sebagainya. Lebih menjurus kepada bagaimana kita boleh menguruskan waktu kita bersama keluarga dan juga di tempat kerja. Itu yang paling penting. Yang penting. Sebenarnya terapi diri itulah yang penting. Betul. Dan saya kira yang penting sekarang adalah sokongan. Ya, bukan saja kalau di tempat kerja majikan, kalau di rumah mungkin keluarga, suami maupun isteri. Tetapi mungkin tak semua yang mengambil cakna, yang merasakan kadang-kadang kita merasakan yang
adanya sifat yang kita pentingkan diri kita. Tak apalah, dia ada masalah dia. Saya rasa itu bukan suatu perkara yang baik, doktor, Saya kita kena kenal bahasa cinta keluarga juga. Bila saya kata bahasa cinta ni, pasangan kita berbeza daripada kita. Tuntutan bahasa cintanya berbeza. Mungkin dia perlukan pengiktirafan, dia perlukan waktu kualiti. Padahal kita ni lebih kepada perkara lain. Jadi kena kenal apakah bahasa cinta suami kita. Adakah dia perlukan kita bersama dia? Dan juga isteri juga sama. Kalau kita asyik keluar je, apa akan berlaku pada keluarga tersebut? Keluarga tu perlu kita lindungi, kita perlu wujudkan suasana yang bahagia. Jadi bahasa cinta tu perlu kita amalkan. You know what your husband want, you know what your wife wants. Jadi di situ kita mainkan peranan kita untuk imbangi. Betul lah, kita ada cita-cita. Kadang-kadang kita rasa diri kita aja. Tapi tidak. Kita ni dalam satu kelompok, keluarga, institusi keluarga tu sangat penting. Kalau kita memikirkan diri sendiri, maka susahlah pada golongan lain. So, di situlah berlaku keretakan. Keretakan hubungan perkahwinan, keretakan antara anak-anak, bapa dan sebagainya. Jadi ambillah peluang untuk diri sedar bahawa kita ni boleh berfikir jauh untuk diri kita dan juga kerjaya. Tapi macam mana pun kita kena lihat pada orang belakang kita, keluarga kita. Kita kena juga isi tangki emosi mereka. Kita juga isi peranan kita. Bukan kita seorang saja berkerjaya. Suami mungkin berkerjaya juga. Anak-anak juga perlukan bimbingan. Jadi you have to be equal to yourself, to your family dan sebagainya. Jadi itu perlu. Itu nilai-nilai yang perlu kita sedar datang sebagai individu yang ingin berkerjaya. Okey. Doktor, mungkin sedikit pandangan dan nasihat doktor kepada individu yang menyimpan masalah. Yang merasakan mereka bukan mempunyai satu sikap yang sukar mempercayai orang lain. Pasangan, keluarga maupun rakan di tempat kerja. Dan mereka juga, on top of that, mereka juga merasakan, no, they're not going to solve my problem. Let me solve it. Tapi pada masa yang sebenarnya, ia sebenarnya memakan dirinya sendiri. Betul. Dan akan menjurus kepada masalah kesihatan mental. Bagaimana, doktor? Saya, kalau boleh di platform ni, saya mensyorkan, menggalakkan masyarakat untuk ambil satu tempat dan ruangan selamat. Jumpalah dengan kaunselor. Untuk anda berbuka. Kalau anda rasa orang sekeliling ni tak selamat, belum yakin lagi. Kaunselor adalah orang you tak kenal. Tapi mereka akan bantu secara neutral. Dan di situ anda akan tahu jalan. Macam mana anda menyelesaikan. Bukan kita beri solusi, tapi kita berikan intervensi. Kita berikan terapi di mana anda akan jumpa diri anda yang hilang. Betul. Anda akan jumpa jalan anda yang hilang. Mungkin kita kabur. Kita dah ada idea sebenarnya. Tapi bila pergi dan berjumpa dengan orang bertauliah nanti, kita bercerita dan di situ ada kerahsiaan dijaga. Etika. Kaunselor-kaunselor berdaftar di LPPKN dan di Malaysia semuanya ada yang pertaulian tu beretika. Kita menjaga kerahsiaan klien, takkan bocorkan apa-apa di sini. Jadi mungkin bagi mereka yang takut tu, takut orang lain tahu tak, keluarga akan bagi tahu adik ke abang kan, begitu. Jadi di sini saya tekankan kita jaga kerahsiaan. Jadi datanglah berjumpa dengan kaunselor, hubungilah, bercakaplah, luahkan apa yang anda terpendam. Mungkin di situ ada jalan keluar. Takkanlah kita nak seksa begitu kan. Right? Ada benda mungkin jalannya mudah saja, tapi kerana kita pendam lama-lama, ia akan lagi memburukkan situasi. Bukan saja situasi, tapi personality kita juga akan berubah. Tingkah laku kita berubah dan sebagainya. Mungkin orang tak rasa senang dengan kita. Dan mungkin doktor, kalau kita tengok kerap kali di bidang sosial, ada yang merasakan untuk hidup di dunia ni dah tak ada sebarang penyelesaian. Dan mereka tanpa berfikir secara waras menghabiskan hayat mereka. Mereka menganggap itulah sebenarnya solusi. Bagaimana mungkin untuk kita ahli keluarga maupun pasangan memberikan semangat mungkin kepada mereka yang mengalami tekanan ini supaya tidak mengambil jalan itu yang sememangnya saya kira tidak wajar dilakukan tanpa pemikiran yang logik ini, doktor. Apa sebenarnya harus dilakukan? Memang sedih kerana nyawa ni yang kita ada ni memang kita perlu hargai. Kita bersyukur kerana kita berada di sini untuk memberi something kepada dunia ni. Jadi bagi mereka-mereka yang rasa kesorongan ni, jangan rasa kesorangan. You're not alone. You have people to support you. Jadi ahli keluarga kena faham. Kalau antara ahli keluarga yang tertekan, kita kena faham yang mereka tertekan ni, mereka tak ada jalan keluar. Jadi supportlah, moral support. Cari jalan untuk mereka dapat berjumpa dengan pakar-pakar dan sebagainya supaya mereka boleh berkomunikasi, meluahkan. Kalau mereka tak dapat bantu, ahli keluarga tak dapat bantu, at least berikan ruang untuk mereka bercakap di sana. Dan bagi mereka yang rasa tertekan dan terpendam, datanglah berjumpa dengan kaunselor. Anda boleh berkongsi. Anda tidak berada dalam satu situasi kesorangan. Masih ada jalan keluar dalam hidup ni. Satu masalah, 1000 solusi. Betul. Doktor, sedikit sebelum kita mengakhiri
hari ini, episod kita pada kali ini. Yeah. Bagaimana pandangan doktor terhadap mereka yang kadang-kadang tu berhalusinasi, doktor? Merasakan ada sesuatu yang berbisik di telinga yang untuk mereka melakukan sesuatu mungkin kadang kurang bijak sebenarnya tindakan secara ringkas, doktor. Tapi kalau secara ringkas nak katakan perkara ini perlu dapatkan rawatan lanjut. Kalau berhalusinasi and then you have this kind of hallucination, delusion tu adalah mungkin kesihatan kita dalam tak berlarutan, perlu dapatkan rawatan selanjutnya. Bukan kita tak boleh ambil kata-kata itu sebagai jalan untuk kita uruskan diri. Tidak, kadang-kadang kita perlukan dapatkan rawatan yang selanjutnya daripada doktor-doktor dan sebagainya. Apa yang berlaku pada diri kita? Ada tekanan atau benda perkara lain yang mengganggu. Dan boleh juga dapatkan perkhidmatan daripada LPPKN. Layarilah portal LPPKN dan juga boleh dapatkan kalaulah sebarang isu, boleh pergi ke talian kasih kita 15999 tol bebas. Bolehlah masyarakat menghubungi. Kita sedia membantu kaunselor di LPPKN sedia memberikan khidmat dan komitmen untuk masyarakat dari aspek individu, pasangan dan juga keluarga. Itu yang sebaik-baiknya. Itu dia saya terkedu dengan kata-kata doktor. Perbincangan yang cukup menarik, yang cukup padat dan juga komprehensif mengenai anxiety, stres dan burnout bila nak mula cari bantuan. Saya kira penonton dah pun mendapat jawapannya. Kita bersama dengan Dr. Sarada Devi Subramaniam, Pegawai Psikologi Unit Kaunseling dan Intervensi Bahagian Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Jadi kepada anda semua, setiap permasalahan itu ada solusinya. Jadi dapatkan rawatan di tempat yang sepatutnya dan jangan membuat keputusan yang membuta tuli. Jadi kita mengakhiri episod kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua penonton podcast Kasih Lensa Keluarga. Saya Zahra Rashid. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.